Pernah tak setiap kali kita terima teguran daripada seseorang di hadapan orang ramai, kita akan rasa sangat-sangat kecewa? Dalam ni, Tok Cara di sini, biasa kalau kita ditegur di halayak ramai, kita akan rasa sangat-sangat malu ataupun segan. Dan begitu juga dengan orang lain. Sebab itu, di tempat kerja amat penting untuk kita tahu situasi dan apakah kaedah yang terbaik dalam memberikan teguran ataupun cadangan kepada seseorang. Sebab ianya bukan apa yang kita cakap, tapi di mana dan bagaimana kita bercakap. Biasanya teguran yang kita buat ataupun cadangan yang kita buat di halayak ramai boleh mengundang konflik ataupun rasa malu ataupun rasa tidak sedap bagi pihak yang menerima teguran ataupun cadangan tersebut. Sebab itu, Tok Cara nak cadangkanlah kepada geng-geng Tok Cara yang sudi bersama dengan Tok Cara beberapa pilihan-pilihan yang kita buat, sama ada kita nak menegur ataupun mencadangkan pada seseorang di halayak ramai. Jadi ini adalah tips-tips yang Tok Cara rasa sangat praktikal yang kita boleh gunakan. Baik, yang pertama adalah kita kena bezakan teguran umum dan juga teguran peribadi. Jadi kalau teguran tersebut kita rasakan ia ke arah yang peribadi, maka adalah tidak wajar untuk kita beri teguran di halayak ramai ataupun umum. Jadi kalau teguran tersebut bersifat umum, maka tidak ada masalah untuk kita beri teguran kepada umum berkaitan apa perkara yang perlu ditambah baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pastikan bila kita menegur di halayak ramai, dia tidak menjurus kepada individu. Dia mungkin difokuskan kepada proses ataupun matlamat suatu perkara yang hendak dicapai. Jadi itu antara perkara ni lah. Jadi jangan fokus pada orang, fokus pada proses. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam apa jua yang terjadi dalam komunikasi, adab mesti mendahului. Jadi adab itu haruslah kita jaga maruah orang lain. Jangan sekali kita menjatuhkan. Walaupun mungkin perkara tersebut benar, tapi adalah tidak wajar untuk kita dedahkan aib seseorang tu di halayak ramai. Jadi perkara ini boleh kita simpan dulu ataupun kita tangguhkan dulu. Dan kalau benar teguran tersebut untuk individu, maka adalah lebih baik untuk kita berjumpa secara personal bersama dengan individu tersebut untuk teguran. Itu antara perkara yang kita boleh cadangkan. Last sekali ini yang berkaitan dengan susulan peribadi tadi. Jadi kita boleh jumpa secara peribadi bersama dengan individu yang kita nak tegur tu, supaya tidak menjatuhkan maruah ataupun aib individu tersebut. Jadi ini antara cadangan-cadangan Tok Cara yang Tok Cara rasa praktikal dalam kita beradab, dalam berkomunikasi dengan rakan-rakan di tempat kerja, dan boleh mengurangkan ataupun mengelakkan sebarang konflik ataupun rasa tidak puas hati terjadi di tempat kerja. Baik, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.